Hari ni Suzy nak buat popia coklat guna 2 bahan je. Okey, step pertama ni korang gulungkan kulit popia dengan straw. Kemudian gunting kulit popia kepada saiz yang kecil-kecil macam ni je. Nanti senang nak masukkan dalam paper cup. Untuk 2 pack kulit popia korang akan dapat banyak ni. Kemudian korang panaskan minyak dan gorengkan sikit demi sikit. Korang kena make sure kulit popia ni betul-betul garing supaya nanti dia lebih rangup dan tahan lama. Inilah rupanya bila digoreng. Kemudian korang buka lah cup ni satu persatu untuk kita isikan popia tu nanti. Untuk salutan coklat pula, Suzy gunakan jenama barrel dan cairkan menggunakan kaedah double boil. Secairkan coklat jangan kena setitis air pun. Nanti dia jadi berketul-ketul. Okey, step seterusnya. Tuang kulit popia yang telah digoreng ke dalam pancuran coklat dan gaulkan sehingga semua kulit popia disaluti coklat. Masukkan sikit demi sedikit dan kacau sehingga semuanya selesai. Kemudian masukkan ke dalam paper cup satu persatu sehingga selesai. Final step, kita taburkan nestem atas biskut. Untuk nampak lebih menarik, Suzy taburkan nestem atas biskut sebagai hiasan. Dah pun siap. Kalau nak cepat kering, korang masukkan je kat dalam pita ais selama 5 minit. Kemudian bolehlah simpan dalam balang. Kalau makan depan TV ni memang cepat sangat habis, tak sedar pun.